Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini ada dua cerita kita layan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, kita akan sampaikan, Abang akan sampaikan dua cerita yang dihantar melalui email. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Cerita yang pertama ini dihantarkan oleh Nurul, berlaku dekat Singapura di satu pantai yang namanya Sembawang ataupun Sembawang. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun, selamat menyambut tahun baru 2026. Didoakan semoga tahun baru ini akan memberikan lebih kebahagiaan, kerahmatan dan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, terutama yang dengar cerita-cerita Abang. Amin ya rabbal alamin. Okey, baru masuk cerita. Cerita kali ini dihantarkan oleh Nurul, berlaku pada tahun dia tak jelaskan, cuma dia kata pada waktu tu dia berumur 12 tahun. Dekat mana? Singapura. Nama tempatnya Sembawang, lebih kurang macam tu. Jadi pada satu hari tu abang dia ajak dia umur 12 tahun ni. Jadi abang dia ajak dia, jom dek kita pergi memancing dek dekat Sembawang, dia kata. Jadi waktu tu memang Nurul orang yang suka memancing, suka aktiviti luar. Jadi bila dengar abang dia kata nak ajak dia memancing, dia setuju je lah. Bila bang? Abang cakap aja. Dia kata malam besok. Jadi dia orang pun pilih malam besok. Rupanya bukan dia dengan abang dia je yang berdua pergi. Ada anak abang dia, ada keluarga kawan abang dia. Dengan kata lain, ramailah, lebih kurang 6 orang lah macam tu. Ramai-ramailah dia orang ni naik lori kepunyaan si abang ni tadi, pergi ke pantai Sembawang, lebih kurang macam itulah. Okey. Bila sampai dekat sana lebih kurang pukul 10 malam, mereka ni pun siap-siaplah untuk memancing. Kalau ikut daripada cerita, macam mancing dekat tepi pantai. Jadi mulakan memancing lebih kurang lepas isyak pukul 12 macam tu, diorang mulalah memancing. Tengah-tengah memancing tu, tiba-tiba diorang nampak ada satu benda putih dekat tengah laut. Waktu ni memang tak ada orang. Tak ada orang dekat kiri dengan kanan. Tapi nampak satu benda putih macam terbang. Dia duduk dekat atas laut. Dia hinggap dekat atas laut. Jadi pada waktu tu mereka ni semua, Nurul, abang dia, keluarga abang dia, semua senyap. Sebab nampak macam bukan daripada alam kita. Nampak macam daripada alam sebelah. Jadi tak naklah tegur-tegur. Takut nanti kan boleh memberikan mudarat pula kan. Jadi waktu diorang ni tengah memancing, tiba-tiba ada anak kepada kawan abang dia yang turut sama-sama pergi memancing tu, pergi ke arah mereka dan pun tegur, "Wah ayah, tengah laut ada angsa." Dia cakap macam tu. Jadi ayah dia terus, jangan cakap, jangan tegur, dia kata. Biarkan dia kata. Angsa ke apa ke, biarkan dia duduk kat situ. Jadi bila anak tu bercakap, bila dia tegur macam tu dan dia dimarahi oleh ayah dia, dia pun berlarilah masuk ke dalam lori. Okey, jadi mereka ni teruslah memancing. Tapi pada waktu tu kata Nurul, dia dah mula rasa tak sedap hati dan tak sedap badan. Dia pun minta izin lah untuk dia tarik diri. Maksudnya masuk dekat dalam lori tu lebih awal. Jadi dia dengan seorang lagi anak kepada kawan abang dia, berdua berjalan dekat arah lori dan mereka berdua tidurlah dekat dalam lori. Macam lori tu macam ada bumbung dekat kawasan belakang dia. Jadi pada waktu tu okeylah, dia orang ni pun tidur. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba dengar bunyi macam gugak macam tu. Macam orang kecoh-kecoh, macam orang tengah berkemas. Jadi dia pun biarkanlah, dia pun tak adalah nak bangun, dia teruskanlah tidur. Jadi selepas bunyi macam orang kalang kabut tu, bunyilah macam suara orang cepat macam tu. Lepas tu bunyi aduh macam tu. Jadi dia pun malas nak layan. Dia mungkin terfikir dalam kepala dia, mungkin abang dah dapat banyak ikan nak balik. Dan mungkin juga terfikir, dia kata abang dia tercucuk duri ke apalah. Dia kata sebab dengar bunyi yang aduh tu suara abang dia.
Jadi tak lama lepas tu lori pun berjalan dah keluar daripada kawasan pantai Sembawang tu tadi. Sampailah dekat rumah. Bila sampai dekat rumah, mereka pun turun. Macam biasa, turun daripada lori, siap-siap pun sambung tidur. Esok paginya barulah kecoh ceritanya. Mulanya kecoh macam mana? Abang dia bila pergi sarapan tak pakai baju. Lepas tu nampak dekat belakang badan abang dia ada 3 cakaran yang agak besar. Jadi dia pun tanyalah, wah bang, dia kata, ikan tu cakar belakang kau ke? Dia kata, taklah, dia kata, sebenarnya malam tadi lepas si anak kawan dia tegur dan selepas Nurul dengan seorang lagi anak kawan dia masuk tidur, benda yang nampak macam angsa tu tiba-tiba berubah. Rupanya bukan angsa, Makcik Rockers. Tapi Makcik Rockers kali ni agak ekstrim sikit. Diorang ni pada awalnya macam buat-buat tak tahu. Tiba-tiba Makcik Rockers tu terbang ke arah mereka. Macam seolah-olah suruh mereka ni berhenti memancing. Jadi diorang ni pun malaslah nak bertelagah dengan Makcik Rockers yang tak kasih diorang mancing kat situ. Diorang pun cepat-cepat berkemas. Mula-mulanya diorang berkemas setakat biasa-biasa je. Tapi Makcik Rockers tu macam mengganggu cukup-cukup ganas. Sampaikan si abang ni sempat juga dicakar dekat belakangnya. Terkejut Nurul. Tak pernah dengar kalau ada Makcik Rockers boleh cakar manusia. Tapi itulah yang terjadi, dia kata. Dan perkara ini diakui oleh abang kawan kepada abang dia yang turut pada waktu tu melihat keganasan Makcik Rockers yang duduk dekat kawasan pantai Sembawang Singapura tu, duk mencakar-cakar orang. Sejak daripada tu mereka tak memancing kat situ lagi. Cerita yang seterusnya berlaku pada tahun 2008 dekat Sibu. Yang sampaikan cerita ni adalah Manda. Tapi abang tak pasti sama ada Manda ni lelaki atau perempuan. Kalau tengok daripada ceritanya macam lelaki. Sebab nama-nama yang ada sesetengahnya abang taklah boleh nak kesan lelaki ke perempuan. Tapi namanya Manda lah. Okey. Manda cerita macam ni. Dia pada tahun 2008 pada waktu tu abang dia polis, dapat bertugas dekat satu balai dekat Sibu. Jadi abang dia rasa macam happy lah. Tak sangka dapat bertugas dekat kawasan Sibu tu habis-habis daripada diorang ni ada kursus macam kat pulau Lapah tu lah. Okay. Terus-terus habis, terus-terus dapat penempatan. Jadi nak jadi ceritanya, abang dia dapat quarters dekat kawasan tu lah. Sebenarnya tu bukan quarters polis betul, tapi rumah sewa yang disewa oleh pihak polis untuk dijadikan quarters. Macam tu ayatnya. Tapi tempat tu memang dah banyak polis duduk. Polis-polis yang bertugas dekat kawasan situ memang dah banyak duduk kat situ. Dan dalam kawasan quarters tu, dalam kawasan perumahan tu, ada juga rumah-rumah yang kosong yang mana tak disewa oleh pihak polis. Itu ceritanya. Okey. Jadi bila abang dia dapat quarters pada waktu tu, abang dia tinggal seorang-seorang, dia ajaklah si Manda ni, jom dek tinggal dengan abang. Nak dijadikan cerita, Manda pula dapat belajar dekat sekolah bagus dekat Sibu. Cumanya pada waktu tu dia tak dapat asrama. Jadi dengan kata lain, bila abang dia dapat quarters, macam langkah kanan. Boleh dia tinggal dengan abang dia. Dia pun setujulah lepas dipelawa oleh abang dia untuk tinggal sama-sama dekat quarters tu tadi. Okey, jadi Manda pun tinggallah dengan abang dia dekat situ. Okey, ini permulaan dah kepada ceritanya. Sejak dia tinggal dekat situ, dia akan berjalan kaki ke sekolah sendiri. Abang dia pula selalu tak ada dekat rumah sebab abang dia ada operasi-operasi kadang-kadang kan. Biasalah polis ada banyak kerja-kerjanya yang menjaga keselamatan. Nak jadi cerita, pada satu hari tu dia balik sekolah. Jam menunjukkan pukul 6 lah macam tu. Jadi dia berjalan dah. Tak adalah sunyi sangat, dia kata. Balik daripada sekolah tu, ramai orang, pelajar-pelajar yang berjalan sama. Keluar daripada sekolah sama-sama. Balik ke rumah masing-masing. Jadi dia tak pernah rasa sunyi. Tiba-tiba sampai dekat lorong masuk kawasan rumah dia, yang mana kawasan tu macam agak sunyi sikit, dia nampak ada seorang makcik dengan seorang anak berjalan berpimpin tangan sambil pegang payung dan juga bawa bakul. Yang peliknya pada waktu tu ialah
Waktu tu cuacanya tak gelap, tak adalah macam nak hujan, nak kata panas pun tidak. Dalam hatinya tergerak, kenapa makcik ni bawa payung? Okeylah, tak apalah. Jadi diorang ni berjalan beriringan, satu di sebelah kanan jalan, satu di sebelah kiri jalan. Memang nampak makcik tu dengan anak dia. Okey, jadi nampaklah berjalan. Untuk tak jadi apa-apa yang pelik, si Manda ni berjalan lebih laju daripada makcik tu dan sampai dekat rumah dia lebih awal. Okey, kali hari kedua, Manda berjumpa dengan makcik yang sama. Tapi kali ni, makcik tu tegur. Dia kata, dia kata, daripada mana nak ke mana? Jadi si Manda dia cakap lah, daripada sekolah nak balik ke rumah cik. Dia kata, makcik tu angguk. Ni kali kedua dia jumpa makcik tu. Lepas dia jawab pertanyaan makcik tu, dia pun teruslah berjalan ke rumah dia. Dengan kata lain, dia sampai rumah dululah daripada makcik dengan budak tu tadi. Okey. Hari ketiga, dia jumpa makcik yang sama, budak yang sama. Kali ni dia pelik sebabnya makcik dengan budak tu, dia akan pakai baju yang sama, payung yang sama, bakul yang sama. Tak ada tudung, dia tak cerita pasal tudung. Okey. Jadi dengan kata lain, bajunya sama. Tapi kali ni Manda pula tegur makcik tu sebab pada waktu tu dia agak terlambat sikit jalan, dia ke belakang, makcik tu dah ke depan. Jadi dia pun cepatkan langkah. Dia nampak makcik tu, dia angkat tangan sebab dah ni kali ketiga jumpa, walaupun pelik pakai baju yang sama. Mungkin orang susah, dia kata. Okey. Jadi dia pun angkat tangan. Lepas tu makcik tu pun angkat tangan. Dia tanya dengan makcik tu, makcik nak balik mana? Dia kata nak balik rumah. Makcik nak pergi mana? Nak pergi balik rumah. Makcik tu dia kata, rumah makcik kat mana? Rumah makcik dekat situ. Dia tunjuk ke arah rumah dia. Pada waktu tu mereka berjalan, dah memang dekat dengan rumah Manda dah. Yang peliknya adalah kawasan atau rumah yang ditunjukkan oleh makcik tu adalah sederet rumah kosong yang memang tak ada orang. Jadi pada waktu tu Manda pun malas nak fikir yang bukan-bukan. Dia pun terus lajukan langkah sampai kat rumah. Bila sampai kat rumah tu, tengah-tengah nak makan petang tu, sementara tunggu abang dia balik, terfikir-fikir dia. 3 kali dia jumpa orang yang sama, dan 3 kali pula orang tu pakai baju dan payung yang sama, dan budak tu senyap aja tak bercakap, anak dia yang dipimpin tu. Dan yang paling pelik, dia tunjuk ke arah kawasan rumah yang memang tak ada orang sejak puluhan tahun katanya. Okey, tak apalah. Mungkin dia kata makcik tu tunjuk kat kawasan lain, cuma Manda ni je pandangannya ke arah lain. Okey. Jadi pada waktu tu dia pun tak cerita dengan abang dia yang dia terserempak dengan benda yang pelik selama 3 hari berturut-turut. Okey. Malam tu, tengah-tengah dia orang tidur, tiba-tiba dia orang berdua ni dikejutkan dengan bunyi suara perempuan menjerit diikuti dengan suara perempuan menangis. Jam menunjukkan pukul berapa? Waktu tu pukul 12:30 malam. Jadi si Manda ni pun terbangun daripada tidur. Dia pun kejut abang dia. Rupanya abang dia pun terbangun juga. Jadi si Manda ditanya, bang dengar tak bunyi tu? Bunyi macam datangnya daripada luar rumah. Abang dah kata dengar. Tapi jangan risaulah dik. Mungkin ada suami isteri yang bergaduh. Kita ni jangan masuk campur urusan orang. Jadi diorang ni pun sambunglah tidur. Untuk, yelah tak naklah fikir yang bukan-bukan kan. Okey. Tengah-tengah dia orang tidur, pukul 2:30 pagi, bunyi sekali lagi orang menjerit dan orang menangis. Dan suaranya sangat kuat. Kalau diikutkan, datangnya daripada rumah berhadapan dengan rumah mereka. Berhadapan dengan rumah mereka itulah rumah makcik yang dia tunjukkan. Makcik tinggal dekat situ, padahal kosong rumah tu. Jadi pada waktu tu si abang pun rasa macam terganggu lah. 2 kali berturut-turut pada malam yang sama, dengar bunyi orang menjerit dengan orang menangis. Jadi si abang dengan Manda pun bangunlah daripada tempat tidur masing-masing. Si abang ni pun selaklah langsir. Dia nak tengok mana datang bunyi orang menjerit dengan orang menangis. Waktu dia selak langsir tu, memang bunyi orang menjerit dengan orang menangis tu datang daripada rumah depan. Tapi rumah depan kosong. Jadi tak nak fikir yang bukan-bukan, Manda tanyalah bang, betul ke bang datang daripada rumah depan? Abang tu kata betul, memang rumah depan. Jangan-jangan makhluk alam lain kot dek. Dia kata jomlah kita masuk tidur. Jadi diorang pun tidur. Okay. Bila besok paginya,
Diorang ni macam nak tanya dengan orang-orang kejiranan ni, apa sebenarnya yang berlaku. Tapi entahlah, nak jumpa dengan jiran pun susah, nak bertanya, nak bercakap pun macam antara ya dengan tak. Manda pula bila pergi sekolah, dia ada cerita dekat kawan-kawan dia. Tapi kawan-kawan dia bukan berasal daripada kawasan yang sama. Kebanyakan daripada kawan-kawan dia adalah yang tinggal dekat asrama. Dengan kata lain, anak-anak daripada luar kawasan Sibu. Okey, jadi benda tu tersimpan je lah macam tu aja. Sejak daripada malam tu, boleh dikatakan setiap malam mereka berdua akan dengar bunyi orang menangis dan orang menjerit pada waktu malam. Dan selalunya dia akan berlaku di antara pukul 10 malam hingga pukul 12 malam. Kalau dekat kawasan Sibu tu, di antara pukul 10 hingga 12 tu dah cukup gelap, dah cukup malam. Kalau kita dekat Semenanjung ni lebih kurang pukul 2-3 pagi lah, macam tu, gelap aja. Jadi nak jadi ceritanya pada satu hari tu disebabkan mereka ni dah rasa macam agak terganggu, terutama si abang ni tadi. Ini disebabkan mereka rasa terganggu dengan bunyinya. Jadi mereka rasa macam kalau lepas ni bunyi benda yang sama, si abang berjanji akan bangun, akan keluar rumah, dia akan cari betul-betul mana datangnya sumber suara. Abang dia kan polis, bukan takutlah dia kata, nak kata berani tidak, tapi sebagai seorang polis, dia tak nak percaya benda yang tak ada sumber sahih, nak tahu datang daripada mana. Suara tu kok ada orang perlukan pertolongan, kita boleh bagi pertolongan kan. Jadi nak jadi cerita pada malam tu pukul 2.30 pagi, mereka berdua memang dikejutkan dengan bunyi perempuan menjerit dan menangis. Okey, jadi si abang ni pun bangunlah daripada tempat tidur. Marahlah sebab dia kata tiap-tiap malam terganggu dengan suara yang sama. Bila dia bangun daripada tempat tidur, dia keluar daripada rumah. Manda ikut abang dia daripada belakang, tapi dia tak keluar daripada rumah sebab dia kata dia bukan orang yang berani. Dia pun tunggulah dekat pintu depan rumah. Si abang ni tadi keluar daripada pintu pagar dan dia pun mencari-cari di sekitar ni. Mana suara ni, jerit-jerit, aku nak cari. Bukanlah itulah Conan Abang lah. Dia pun cari-cari. Tengah-tengah dia orang cari-cari itu, si abang ni cari-cari, tiba-tiba suara menjerit dan menangis tu datangnya daripada mana? Depan rumah mereka, dekat dalam kawasan pagar. Macam mana perasaan abang dengan si Manda? Berlari dia berdua beradik masuk dalam rumah, kunci pintu. Sebabnya kali ini suaranya betul-betul ada dekat porch kereta. Kuat, menangis dan menjerit. Serentak, tapi suara yang sama. Jadi pada waktu tu si abang pun masuk dekat dalam rumah. Si Manda ni pun dalam keadaan kalang kabut masuk dekat dalam bilik. Dah dua beradik ni dalam malam tu dah ketakutan, tapi akhirnya dapatlah tidur. Bila besok paginya mereka ni pergi minum macam biasalah sebelum pergi sarapan. Sebelum, kalau tak silap abang cuti kot. Sebelum buat apa-apa pergi sarapan dulu. Manda pula pergi sarapan dengan abang dia. Jadi waktu sarapan tu terserempaklah dengan seorang orang tua. Jadi bertegurlah dengan pak cik tu. Pak cik duduk mana, begitu begini kan. Jadi pak cik tu tanya, kamu tinggal dekat mana? Jadi si Manda dengan abang dia beritahulah tinggal dekat sekian-sekian tempat. Berkerut muka pak cik tu. Sebab dia kata kawasan tu dah lama orang kosongkan, terutama rumah tempat mereka tinggal tu. Walaupun itu adalah kuartus polis yang disewa oleh pihak polis, tapi rumah tu dah lama kosong. Dan rumah tu ada peristiwa pelik pernah berlaku. Pada waktu tu dia orang berdua tergamam. Alamak, ini macam dah salah langkah. Tapi nak buat macam mana? Perahu dah dihanyutkan, tak boleh dah diundur balik lah kan. Okey. Jadi pada waktu tu sepanjang perjalanan balik, Manda dengan abang dia senyap aja, tak bercakap. Kalau bercakap nanti kan jadi cerita takut pula kan. Apa yang terjadi kat rumah tu? Apa yang terjadi? Rasa seram pula kan. Okey. Jadi pada waktu tu mereka pun senyaplah. Nak jadi cerita pada malam yang seterusnya. Waktu yang memang pukul 2.30 pagi. Macam biasa mereka dengar bunyi suara orang menangis dan juga bunyi orang yang sedang bergelak ketawa. Pada waktu tu macam suara orang kecewa dan lucu. Macam tu perasaannya. Jadi pada waktu tu Manda dah rasa takut. Manda rasa kerana apa? Malam tu suara orang menangis dengan orang gelak agak lain sikit daripada malam-malam yang sebelumnya dan bunyinya agak lebih dekat daripada malam-malam sebelumnya. Jadi Manda ni pun kejutlah abang dia supaya abang dia buat sesuatu, kot azan ke selawat ke apalah.
pagar rumah ke macam tu. Jadi si abang ni pun bangun, kesian tengok si adik ni tadi dalam keadaan ketakutan kan. Si abang ni pun buka lah langsir, selak langsir depan sebab nak tahu mana datangnya bunyi suara tu tadi. Memang betul-betul suara tu berada dekat luar pagar tapi berhadapan dengan rumah mereka. Dan yang lebih menakutkan, kata Manda, pada waktu tu dia menjadi saksi mata perempuan dan makcik dengan anak lelaki yang dia selalu terserempak dalam minggu-minggu sebelum tu. 3 kali dia terserempak. Sekarang ni dua-duanya ada dekat depan rumah mereka memegang payung seolah-olah tunggu untuk masuk. Pada waktu tu si abang dengan Manda memang cukup-cukup takut sangat. Tak tahu nak buat apa. Mereka hanya berselawat dan baca apa-apa yang perlu. Dan pada malam tu mereka tidur bersama. Sebab katanya kehadiran 2 orang tadi yang duduk depan rumah cukup-cukup mengganggu mereka berdua. Bila besok paginya mereka dapat satu berita yang sangat tak menyedapkan hati sama ada si abang dan juga si Manda. Kerana apa? Abang dia perlu pergi ke kursus dalam 2 hari yang akan datang. Jadi pada waktu tu Manda rasa macam kecut perut. Habislah aku. Dia kata malam ni aku kena tinggal seorang. Ada beberapa malam nanti aku kena tinggal seorang. Matilah, dia kata. Abang tak ada. Tapi abang dia pesan sebelum abang dia pergi, abang dia buat ruqyah dulu dalam rumah. Pagar rumah. Itu pun minta ustaz pagarkan rumah. Takut-takut nanti ada benda-benda yang terjadi pada adik dia. Ini nak tinggalkan adik dia 3 malam ni. 4 hari 3 malam. Abang dia pergi ke operasi ni. Okey. Jadi pada waktu tu Manda nak tak nak, dia kata dia kuatkanlah semangat. Jadi bila abang dia tak ada, macam biasa. Dalam 3 malam berturut-turut dia diganggu oleh suara. Orang yang menangis dan juga orang yang tergelak. Tapi setiap malam dia akan cuba buat bodoh, buat tak tahu. Tak berani dia nak tengok dekat depan rumah apa yang terjadi. Okey. Dia tak nak lah kalau dia buka langsir, selek langsir, tiba-tiba makcik dengan budak tu masih ada lagi depan rumah. Tak ke huru-hara dia jadinya kan. Okey. Jadi dalam 3 malam berturut-turut tu dia cuba untuk memberanikan diri. Rupanya 3 malam berturut-turut tu dia diganggu dengan gangguan yang memang berselang-seli. Gangguan pertama, dalam 3 malam baru nak tidur dia akan nampak budak lelaki berlari-lari dalam rumah. Sampaikan dia cukup ketakutan, dia sumbat telinga dia dengan kapas, tak nak dengar bunyi budak berlari tu tadi. Memang rasa budak tu ada dalam rumah berlari-lari seolah-olah gembira dalam rumah tu. Ada sekali tu dia diganggu dengan bunyi cawan pecah. Bila esok paginya dia tengok dekat dapur, ada beberapa cawan dia yang pecah. Dan cawan-cawan tu pula cawan-cawan yang memang dia guna dengan abang dia gunakan untuk minum. Bila dah cawan pecah, sedih dia nak minum pakai apa. Tak akanlah pakai, nak beli cawan baru kan. Itulah cawan yang ada. Biasalah rumah bujang. Dan ada sekali tu dalam antara 4 hari tu, satu hari tu ada hari cuti. Jadi Manda duduk dekat rumah sorang-sorang. Tengah dia buat kerja sekolah, tiba-tiba buku sekolah dia semua terbakar. Menangis Manda. Macam mana dia nak ganti ni buku pinjam, kata. Macam mana dia nak ganti. Sedih dia pada waktu tu. Daripada perasaan takut dia berubah jadi sedih. Dan dia berazam lepas ni kalau abang dia balik nanti dia nak cakap dengan abang dia nak tinggal dekat asrama. Dia tak sanggup duduk rumah ni. Sampaikan buku dia kena bakar, manalah abang dia nak cari duit nak ganti buku kepada pihak sekolah. Nanti ni buku pinjam ni. Biasalah kita kan buku pinjam masa sekolah. Lepas tu dalam malam terakhir sebelum abang dia balik, lampu bilik air terbuka dengan tertutup dengan sendiri. Sama ada Manda ada dekat dalam bilik air ataupun tak ada dalam bilik air, lampunya akan terbuka tertutup sendiri. Pada waktu tu dia perasan waktu dia tengah mandi malam balik daripada sekolah kan, biasa kena mandi. Lampu dah dibuka tapi ditutup. Dibuka lagi ditutup. Dibuka lagi ditutup. Sampaikan akhirnya Manda mandi dalam keadaan gelap dengan keadaan takut dan sedih. Tak tahu dia nak buat macam mana lagi. Memang dia lepas ni abang dia balik, dia nak cakap lah duduk dekat asrama. Jadi bila abang dia balik, dia cakap lah betul-betul yang dia duduk dekat asrama. Abang dia pun kesian lah dengan Manda. Dan bila dia nak duduk asrama, abang dia berjanji abang dia akan pergi sewa dekat luar lah. Dia tak nak duduk dekat kuartus tu. Pergilah ke pihak sekolah, tapi pihak sekolah kata alasan rumah berantu untuk tinggal dekat asrama tu tak kuat nak, dia kata. Sebagai pihak pengurusan sekolah, asrama hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang ada di kawasan luar daripada Sibu. Yang datang daripada luar Sibu. Orang Sibu tak akan dibenarkan. Lebih-lebih lagi abang dia adalah polis yang telah diberikan kuartus. Jadi bila dengar macam tu, kesian tengok si adik. Si abang ni pun tadi carilah ikhtiar-ikhtiar.
kalaulah ada rumah-rumah sewa yang boleh disewakan, mereka nak keluar daripada situ. Tapi sepanjang mereka tempoh masa mereka nak cari rumah kosong, tempat mereka nak tinggal, si abang pula diganggu dengan macam-macam gangguan. Perempuan yang melintas dalam rumah, budak-budak yang melintas dalam rumah, yang menyebabkan si abang ada kalanya jadi stres dan tertekan sebab kena berhadapan dengan benda-benda macam ni. Ada beberapa barang abang dia pun terbakar, dan barang-barang tu mujurlah bukan barang-barang yang penting, barang-barang yang kepunyaan abang dia. Sama kejadiannya macam apa yang Manda alami. Tapi kali ini beralih daripada Manda kepada abang dia. Agaknya tahulah yang mereka ni tak suka, benda-benda tu tak suka yang mereka dua beradik duduk kat situ. Okey, jadi akhirnya si abang ni dapatlah rumah sewa lain. Mereka pun pindahlah daripada situ. Selepas pindah daripada situ, barulah si abang dengan Manda cari apakah cerita rumah tu yang sebenar. Berdasarkan maklumat yang mereka dapat, kuartus tu dulu ditinggal oleh satu keluarga dalam puluhan tahun yang lepas. Ditinggal oleh satu keluarga yang ada isteri, anak dan juga suami. Suami pula adalah seorang polis. Jadi nak jadi ceritanya, pada satu hari si anak meninggal dunia. Atas sebab apa? Tidak pula dia beritahu dan tak ada orang yang tahu. Tiba-tiba je meninggal. Tak lama lepas tu si isteri pula meninggal. Sebab apa pun tak tahu. Tiba-tiba. Sejak daripada tu suami dia katanya berhenti daripada jadi polis dan balik ke kampung. Dan sejak daripada tu rumah tu jadi kosong. Dan memang ada orang ramai nampak kelibat perempuan dengan anaknya di sekitar rumah itu. Okey. Dan mungkin itulah yang selalu mengganggu Manda dan juga abang dia sepanjang dia tinggal dekat rumah tu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan untuk dijadikan kenang-kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Cik Fitri Yani. Dia nak sampaikan ucapan ulang tahun buat suaminya yang bernama Nazri, dengan ucapan semoga sihat selalu, diperluaskan lagi rezeki, dipermudahkan segala urusan, semoga kita bahagia selalu, sama menjaga rumah tangga kita, dan mohon doa daripada semua warga JSPL agar kami suami isteri diberikan zuriat secepatnya mungkin, insya-Allah. Selamat hari lahir buat suamiku Nazri, dan marilah kita sama-sama doakan semoga pasangan pasangan suami isteri ini cepat dikurniakan zuriat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Umi Nabila. Dia mohon doa daripada semua. Dia kata mak langnya yang bernama Rozita Ramli baru sahaja disahkan mengidap kanser paru-paru. Dan sebelum ni mak lang dia baru sembuh dari kanser payudara. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Rozita Ramli cepat sembuh daripada penyakit kansernya, dapat hidup seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Muhammad Ali. Mohon dihadiahkan Al-Fatihah dan doa kepada almarhum ibunya yang telah meninggal dunia pada 4 hari bulan 11 2025. Marilah kita sama-sama doakan semoga almarhum bonda kepada Muhammad Ali ditempatkan di kalangan yang beriman, ditempatkan di taman-taman syurga, diampunkan segala dosanya dan diterima amal baiknya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda, iaitu Puan Fadilah. Nak sampaikan ucapan hari lahir buat anak-anaknya, iaitu Adrian dan juga Airil, yang mana Adrian berumur 7 tahun dan Airil berumur 5 tahun dalam bulan 12 ini. Jadi selamat hari lahir buat kedua anakku. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak soleh dan berjaya dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.